Dengan tu beliau yang tengah tunduk tadi sambil melepaskan hajat. Beliau dongakkan kepala dia ke atas. Apa yang dia nampak adalah sebuah pemandangan yang luar biasa. Sebuah rumah panjang yang panjang, riuh rendah di dalam rumah itu. Rumah panjang tersebut, anak-anak kecil berlarian, orang tua, orang dewasa pun sama berjalan seperti manusia biasa. Tetapi rupa seperti ada keramaian. Dia terkejut sebab setahu dia tak ada satu pun rumah yang ada berdekatan dengan dusun durian lama tersebut. Dia yang terkedu dan terhenti di situ, masih melepaskan hajat beliau. Tak mampu nak berkata apa-apa, terkedu, dan beliau hanya mampu melihat apa yang berlaku. 3 orang sahabat dia yang lain tu tadi, sebab dia orang risau, dia nampak yang seorang ni tak balik-balik lagi. So dia orang bertiga pun mencari yang pergi melepaskan hajat ini tadi. Mereka pergi mencari dan dia jumpa salah seorang daripada mereka. Dia tepuk bahu di sebelah kiri sahabat mereka tu. Dia tepuk serentak. Dengan tu keempat-empat mereka nampak benda yang sama, yang seorang yang tengah melepaskan hajat. Salah seorang daripada mereka mengatakan, korang nampak apa yang aku nampak? Aku nampak lah. Semua terkedu. Rumah panjang tu memang sangat meriah.